Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ini kita akan bersara dalam siri Chemical dengan misi Organic Chemistry Made Simple. Seterusnya kita akan tengok soalan yang keempat. So soalan yang keempat, kita kena deduce structure of R, T and U and give their name in IUPAC nomenclature respectively based on the following observation. Jadi untuk soalan A, 2-phenyl ethanol and propanone are produced from the reaction between R with ozone followed by zinc and water. Okay, jadi soalan tu minta kita kena deduce apakah structure R, T dan juga U. So R ini kita dah dapat daripada soalan A. Okay, dan bila kita sebut deduce, kita masih ada explanation kenapa jawapan dia begitu. Okay, lepas kita dah bagi drawing, so R tu kita kena buat drawing, kita kena bagi explanation, lepas tu kita kena bagi IUPAC nomenclature. So ada tiga benda yang kita nak daripada R, T dan juga U. Jadi first thing first, kita lukis dulu structure of 2-phenyl ethanol. Ethanol ada datang daripada ethane, ada dua karbon, 1 dan juga 2. Dekat karbon yang kedua ada melekat phenyl. Phenyl tu adalah benzene ring. Dan lagi satu structure adalah propanone, 1, 2, 3. Jadi dia kata apakah R? R tu undergo ozonolysis lah, iaitu O3 dan juga zinc H2O. Jadi senang sahaja, sepatutnya kalau kamu nampak ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi kamu tahu kamu ada benzin dan kena ada 5 karbon kat sini. Jadi kamu kena cantumkan dia semula. Nak cantumkan senang je, kamu bayangkan C double bond O, CH3, CH3. Kamu hilangkan je oksigen tu, kamu linkkan dia together. So nanti kamu akan dapat CH2, CH. Lepas tu dekat bahagian bawah tu adalah double bond C, CH3, CH3. Nak buat atas pun tak ada masalah lah. Okay. So boleh kalau bayangkan double bond O kat sini. Lepas tu kamu ada C double bond O, CH3, CH3. Okay. So bila kamu hilangkan, kamu akan dapatlah jawapan yang ini. So bila kamu putuskan, nanti kamu akan dapat satu jawapan datang daripada sini. Lagi satu jawapan tu merujuk kepada yang sini. Okay. So kamu tunjukkan structure R. Drawing. Seterusnya kamu bagi explanation dan juga IUPAC nomenclature. So nama dia adalah, okay, naming dia akan jadi 1, 2, 3, 4. So dekat karbon yang pertama kamu ada phenyl, karbon yang ketiga kamu ada methyl. So kita kena susun ikut alphabetical order, M dahulu, lepas baru ada phenyl, lepas tu ada 2 butin, iaitu kat sinilah. So yang ini adalah dia punya mention. So kenapa dapat yang ini? So kita bagi tahu lah explanation dia. R is 3-methyl-1-phenyl-2-butene which is an alkene. So kita tahu jawapan dia kena alkene. Sebab bila dia undergo ozonolysis, 2-phenyl ethanol and propanone is formed. The double bond form is at the linear chain, iaitu dekat sinilah, dekat karbon yang linear, bukan dekat benzene ataupun dekat cyclic compound. Okay, so itu untuk A. Untuk B, kita ulang balik, kita kena ada drawing, explanation dan juga IUPAC. Untuk T pula, so compound T is formed when phenol reacts with bromine water. So ini adalah phenol, dia reacts dengan bromine and H2O. So kamu akan dapat compound T which is 2,4,6-tribromophenol. So kamu terangkan T adalah 2,4,6-tribromophenol as the reaction of phenol with bromine water akan menghasilkan white precipitate. So kita akan nampak observation dia akan ada mendakan berwarna putih. Seterusnya untuk C. 1 propanol is heated with concentrated sulfuric acid followed by treatment with hydrogen chloride to form compound U. Jadi ini adalah alkohol. Kamu undergo concentrated H2SO4 dengan heat. Kamu akan ada process of dehydration of alcohol. Daripada OH ni kamu akan dapat double bond di sini. And then kamu buat HCl pula. HCl ni bila dia addition, kita kena buat Markovnikov rule. H ni akan masuk di sini, Cl tu akan masuk di tengah-tengah. Jadi kita kena buat explanation lah. Upon heated with concentrated H2SO4, 1 propanol remove H2O by dehydration. Okay, to form alkene, iaitu nama dia propene. The alkene undergo electrophilic addition dengan HCl to form 2-chloropropane. This is consistent with the Markovnikov rule. Okay, so itu caranya kita jawab soalan yang keempat. Mesti ada drawing, explanation dan juga IUPAC name.